Hai semua dan selamat datang. Okey, peperiksaan RBT dah makin dekat kan? Jangan risau, hari ni kita nak kuasai satu topik yang super penting dari bab 3, iaitu Project Brief. Ini bukan setakat nak bagi lulus exam je tau, tapi ini macam alat rahsia untuk tukarkan apa saja idea hebat dalam kepala korang tu jadi sesuatu yang benar-benar wujud. Korang pernah rasa macam ni tak? Ada satu idea projek yang gempak gila. Macam nak cipta bekas pensel robotik ke atau beg sekolah kalis air. Idea tu ada, tapi bila nak mula je, tiba-tiba rasa buntu. Fikiran terus jadi kosong. Jangan risau sebab inilah gunanya Project Brief. Dialah langkah pertama yang akan selesaikan masalah ni. Baiklah, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan apa itu Project Brief. Lepas tu, kita bina tapak yang kukuh, tukar idea jadi lakaran, kemudian kita rancang pembinaan dan yang paling penting, kita simpulkan semua kata kunci utama yang korang perlu tahu untuk exam. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, jom kita mulakan. Bahagian 1, mula dengan Project Brief. Kenapa benda ni penting sangat? Sebab sinilah titik permulaan bagi setiap reka cipta hebat yang akan korang hasilkan. Jadi apa sebenarnya Project Brief ni? Senang cerita, ia macam resepi untuk projek korang. Ia adalah satu dokumen yang ada semua maklumat penting daripada apa yang korang nak bina, untuk siapa, sampailah macam mana ia akan berfungsi. Dialah kompas yang akan pastikan korang tak sesat di sepanjang jalan. Sekarang kita masuk bahagian kedua, menetapkan asas projek. Yang ni kena beri perhatian lebih sikit. Sebab kalau asas tak kukuh, keseluruhan projek boleh runtuh. Jadi, bahagian ni memang sangat kritikal. Kata kunci peperiksaan yang pertama, tolong catat. Gambaran keseluruhan projek. Fikirkan ia macam sinopsis filem. Ada 3 benda penting kat sini. Pertama, tajuk. Bagi nama yang menarik untuk projek korang. Kedua, tujuan. Apa masalah yang korang cuba selesaikan. Dan ketiga, sasaran. Siapa yang akan guna produk ni nanti? Pelajar sekolah? Suri rumah? Ini adalah gambaran besar yang akan pandu seluruh projek korang. Seterusnya, kata kunci kedua yang wajib tahu, kriteria produk. Ini pula macam senarai semak untuk pastikan projek korang berjaya. Dia tetapkan apa fungsi produk tu, apa yang ia boleh buat, apa reka bentuk dia, macam mana rupa, warna dan bentuknya, dan juga kualiti, sejauh mana ia tahan lasak dan kemas. Bila kita dah tetapkan kriteria ni dari awal, kerja kita nanti jadi lebih mudah. Okey, jom kita beralih ke bahagian yang paling seronok. Bahagian 3, dari idea ke lakaran. Kat sinilah kita mula jadikan imajinasi kita tu sesuatu yang boleh dilihat. Kata kunci ketiga ialah analisis kajian. Yang ni macam kerja detektif. Sebelum korang reka cipta sesuatu yang baru, kaji dulu produk yang dah ada kat pasaran. Apa ciri-ciri yang bagus tentang produk tu? Apa pula kelemahannya? Bila kita buat analisis ni, kita boleh pastikan produk ciptaan kita nanti jadi lagi hebat dan lebih inovatif. Dan sekarang, lakaran idea. Inilah masanya untuk keluarkan semua kreativiti korang. Ambil pensel dan kertas dan lukis je seberapa banyak idea yang terlintas kat fikiran. Jangan risau pasal cantik ke tak, yang penting adalah korang dapat terjemahkan idea dari minda ke atas kertas. Inilah proses percambahan idea yang sebenar. Baik, dari dunia kreatif, kita masuk pula ke fasa yang lebih praktikal. Bahagian 4, merancang dan membina. Idea dah ada, lakaran pun dah siap, sekarang masanya untuk kita buat pelan tindakan. Kata kunci penting seterusnya, perancangan pengurusan projek. Bunyi macam susah kan? Tapi sebenarnya ini pelan strategik korang untuk pastikan semuanya berjalan lancar. Ada 3 benda utama. Jadual kerja, untuk kita tetapkan tarikh akhir, kos pengeluaran, untuk kawal bajet, dan pembahagian tugas, kalau korang kerja dalam kumpulan. Ingat tau, pelan yang baik tu dah kira separuh kejayaan. Dan akhir sekali dalam fasa ni, mock-up atau model. Ini adalah model awal projek korang. Tak perlu berfungsi sepenuhnya pun, tapi ia dibina untuk kita uji saiz, bentuk dan rasa rekaan tu. Ibaratnya macam sesi test drive sebelum kita bina model yang sebenar. Ia sangat membantu untuk kita cari kelemahan awal-awal lagi. Okey semua, tumpukan perhatian. Ini adalah bahagian paling penting untuk peperiksaan korang. Bahagian 5, rumusan kata kunci peperiksaan. Jom kita imbas kembali semua istilah penting yang kita dah bincangkan tadi. Inilah dia senarai emas korang. Jom kita sebut sekali lagi. Tajuk projek, gambaran keseluruhan projek, kriteria produk, analisis kajian, lakaran idea, perancangan pengurusan projek dan mock-up atau model. Setiap satu istilah ni adalah langkah dalam perjalanan projek brief korang. Pastikan korang faham dan hafal semua ni sebab kemungkinan besar ia akan keluar dalam soalan peperiksaan nanti.
Jadi, poin paling mustahak yang korang perlu ingat dari semua ni adalah project brief bukan sekadar tugasan. Ia adalah peta jalan korang. Ia adalah panduan langkah demi langkah yang membawa korang dari sebuah idea yang abstrak dalam fikiran kepada sebuah produk yang nyata di tangan korang. Jadi, sebelum kita berakhir, saya ada satu soalan untuk korang. Untuk projek hebat korang yang seterusnya, apakah langkah pertama yang akan korang tulis dalam projek brief tu? Adakah korang akan mulakan dengan tajuk, tujuan atau sasaran? Tak kisah mula dari mana pun, yang penting, mulakan langkah pertama itu. Saya doakan korang semua berjaya dalam peperiksaan nanti. All the best!